cepat lah. Kau ni main game je. Kata nak ajar aku kiraat. Sabarlah nak main game ni. Sikit je lagi. Cepat tu. Lama ni. Sikit je lagi. Kalau Dah. kau ni. Kita pergi surau. Jomlah. Ambil main tu. Jom. Okay. Ki. Ha. Kau nak aku ajar kiraat apa ni? Aku nak kau ajarkan aku kiraat syubhah boleh tak? Oh, Subah anak Asim. Senang je. Okay. Kalau tu nanti kita pergi surau, kau ajar aku Boleh? Alright, jom. Ki, cepatlah. Kata dah belajar kiraat. Jom. Sekarang kita akan belajar kiraat syubhah anak Asim. Alright. Okay. Pertama aku akan baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bacaan qiraat syubhah Asim. Jadi dekat dalam Al-Fatihah ni mana je yang ada hilaf, Fahim? Dekat surah Al-Fatihah ni kalau kita lihat pada kalimah Maliki, kalau qiraat syubhah Asim ni kita akan baca seperti biasa, kita akan sebutkan alif Maliki. Kalau kita tengok pada khilaf majoritinya, mereka akan buang alif. Mereka akan baca dengan Maliki yaumiddin. Seterusnya ada lagi ke hilaf-hilaf lain dekat dalam surah Al-Fatihah ni? Seterusnya ada yang terakhir iaitu perkataan alaihim. Pada qiraat syubhah Asim ni kita akan baca seperti biasa iaitu alaihim. Kita akan iskan mim jamak. Iskan. Kalau kita lihat pada riwayat Qalut, Bazi dan Qumbul, mereka akan baca dengan silah iaitu baca silah. Macam mana baca silah tu? Macam ni. Alaihimu. Kalau kita lihat pada Imam Hamzah pula, mereka akan dhammahkan huruf ha ni. Mereka akan baca dengan alaihum. Ya. So pada qiraat syubhah Asim ni kita baca seperti biasa je lah. Alaihim. Iskankan huruf ha ni. Iskankan mim jamak ni. Ya. So dia akan baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ya. Mudah je. Kiraat syubhah ni. Qiraat syubhah Asim ni kita baca seperti biasa je lah. Macam imam kita lah, Hafal Asim. Ya. Lah. Baca dalam solat, baca seperti biasa. Mudah je. Faham. Saya Fahim. Sama. Dah faham kan qiraat syubhah Asim kan? Jangan lupa like, comment, share and repost. Bye.